Alhamdulillah, perjalanan Majlis Terbuka PAS Pusat yang diadakan di Melaka pada hari ini berjalan dengan sangat lancar, ya, dan kehadiran daripada tetamu di luar jangkaan kerana sangat ramai, dan ini pada saya adalah merupakan gambaran daripada gelombang sokongan rakyat terhadap PAS, dan ia adalah merupakan suatu kita panggil bisyarah, satu tanda yang sangat baik untuk kemenangan PAS dalam PRU yang ke-16 ini, insya-Allah. Yang Muhammad, Tuan Guru boleh kongsikan apa rahsia kekuatan PAS Melaka sampai boleh menarik sebegini ramai? Datuk Susagong tadi sebut, saya interview tadi, dia sebut jangkaan 15,000 kehadiran, walaupun jangkaan 10,000, tapi hari ini jangkaan melebihi hingga 15,000. Apa rahsia ni? Ada buat promosi ke? Ya, saya melihat bahawa kesungguhan daripada seluruh ahli jawatankuasa PAS negeri dan juga kawasan yang bersatu tenaga daripada berbagai-bagai kebolehan dan kemampuan untuk menjayakan program pada hari ini, dan mereka telah pun bergerak dan bekerja hampir 2 minggu 3 minggu untuk nak memastikan program ini berjalan dan mencapai matlamat dan target yang kita kehendaki. Alhamdulillah. Seluruh mata mandang pada Persatuan PAS Melaka ataupun PAS atau PN Melaka untuk menghadapi PRN yang tak lama lagi. Yang Muhammad, macam mana PAS Melaka ataupun PN Melaka melihat ini sebagai suatu peluang untuk sekurang-kurangnya memerintahlah kerajaan negeri? Mungkin ada pandangan yang Muhammad, Ustaz? Ya. Saya sendiri sangat yakin dengan prospek kemenangan Perikatan Nasional di negeri Melaka ini. Dan apabila kita bercakap sendiri dengan masyarakat di luar, mereka juga mempunyai keyakinan yang sama. Dan kita berharap keyakinan ini dan juga sokongan ini dapat diterjemahkan di peti undi nanti, insya-Allah, pada PRU yang ke-16 ini, insya-Allah. Penasihat Ustaz kepada seluruh pemain-pemain politik, Ustaz, menjelang PRN Melaka ni, terutamanya pembangkang lah, supaya semua perbezaan boleh diketepikan dan fokus kepada kemenangan bersama. Ya. Perkara yang paling diinginkan oleh rakyat ialah kesatuan. Kerana rakyat faham bahawa kelemahan yang berlaku dan kepincangan yang berlaku adalah berpunca daripada pertelingkahan politik yang tidak sepatutnya kita panggil terjadi, di mana pertelingkahan yang bersifat remeh ini perlu kita selesaikan, dan kita perlu mewujudkan suatu joint force yang padu, dan ini sudah cukup untuk memberi isyarat kepada rakyat pembangkang bersedia untuk mengambil alih pentadbiran negeri dan juga negara, insya-Allah. Tanya Ustaz, ramai komen makanan sedap. Alhamdulillah. Asam pedas sana, puang kamu sedap. Syukur. Mungkin ada komen, Ustaz, kepada semua pengunjung yang mengunjungi pada hari ini. Ya, pada pandangan saya sedap ini adalah suatu yang subjektif. Ya. Dan apabila dia merupakan satu yang subjektif, saya melihat ia kembali kepada keikhlasan dan juga niat yang sangat baik daripada seluruh petugas-petugas yang berusaha untuk memastikan masakan yang mereka sediakan itu adalah masakan yang diingati oleh para pengunjung itu sampai bila-bila, insya-Allah. Terima kasih banyak. Ramai menunggu ni.